Yo, Assalamualaikum semua yang sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So, hari ni Abaikan nak buat review satu filem yang baru saja keluar iaitu Papa Zola The Movie Demi Kebenaran. Okay, so untuk review kali ni saya dah tengok Papa Zola The Movie secara tayangan lebih awal pada 6 Disember 2025. So ini buat kali pertama saya beli tiket saya sendiri dan saya tengok Papa Zola The Movie secara awal kali ni. Alright. Semua kawan-kawan saya itu Cik Sibudin, Cik Roy, Meka, Abam dan lain-lain semua berada di kawasan lain. Saya adalah orang pertama dekat IOIC Timur Putrajaya dan kawan saya yang lain, geng-geng YouTube semua dekat Sunway Wangsa Walk. So sepatutnya kalau ikutkan saya boleh je pergi Wangsa Walk tapi jauh sangat. So saya terpaksa ambil kawasan paling dekat IOS Timur Putrajaya. Okay, saya tak nak cerita panjang takut nanti video jadi panjang. So kali ni sebelum saya nak review kali ni untuk Papa Zola Games On kali ni, saya beritahu ini adalah non-spoiler review untuk Papa Zola The Movie Games On. Alright. So let's go, kita akan review Papa Zola The Movie. Saya akan sentuh benda yang saya suka, benda yang saya tak suka dalam Papa Zola The Movie. Okay, cerita Papa Zola ni mengisahkan seorang papa yang di mana dia korbankan diri dia untuk sara keluarga dia. Dan dia nak buat permintaan anak dia untuk bercuti. Dan apa yang berlaku adalah papa kena selamatkan pipi daripada kejahatan dia. So, yeah. Dan apa yang berlaku, korang boleh tengok Papa Zola The Movie pada 9 Disember dan juga 11 Disember. Alright. So 11 Disember tu paling tayangan khas, tayangan betul lah. Untuk 9 Disember tu adalah tayangan awal. Yang mana yang korang dapat lah. So, benda yang saya suka dalam Papa Zola The Movie. Benda yang saya suka ialah, saya sangat kagum lah Monster kali ni. Animation, saya dah bertahun-tahun tunggu Monster punya filem. Animasi Monster masih kekal kualiti yang sama tapi dia upgrade kali ni betul-betul cantik gila. Memang cantik. Jujur saya cakap. Bila start je macam alamak tak ke macam ni kan. Lala betul-betul animasi memang cantik, kualiti memang cantik. Macam animasi international, right? Ini yang kita mahukan animasi dia. Lagi satu yang best sekali adalah dia punya karakter. Okay, saya lebih suka karakter baru untuk dua orang ini. Saya bagi example. Okay, karakter baru ni dua orang ni yang buat geng boss dia dan juga Cimbo Boy. Papa Zola karakter untuk boss dia tu memang seorang influencer TikTok. Memang dia seorang businessman tak silap. Ataupun pelakon. Dia memang pelakon ke apa saya dah lupa. Dia memang mainkan peranan watak je. Saya tak nampak watak dia tu kayu. Ini betul-betul watak suara dia. Betul-betul orang kata apa ni? Suara dia mainkan peranan watak dia. Jadi bila saya tengok macam, ini mainkan peranan watak dia ni kan. Memang main emosi. Tapi yang paling kelakarnya watak pun dia memang kelakar gila. Bila untuk voice actor baru ni, untuk boss dia tu memang kelakar gila kan. Setiap scene memang kelakar. Saya tak tahu pula influencer ni pandai melawak kan. Macam, pandai juga dia pun melawak kan. Saya ingat, bila saya tengok dekat TikTok kan, dia asyik buat serius je kan. Tapi bila dia bawa voice actor tu, dia bawa masuk dalam filem dia, ini memang kelakar gila. Nampak serius kan, tapi memang kelakar. Jujur saya cakap, korang kena tengok juga Papa Zola The Movie. Okay, benda yang saya suka ialah karakter. Semua karakter. Mama Zila, saya ingat masa Mama Zila dekat TikTok kan dia keluar TikTok yang muka Mama Zila tu kan. Bila saya tengok movie, lawa juga yang Mama Zila kan. Serius, saya jujur saya cakap, Mama Zila ni memang lawa. Pipi comel gila, memang comel. Lepas tu kereta-kereta lain memang power lah. Dan Mama Zila buat Papa Zola yang mengalih suara Encik Nizam Abdul Razak ni buat kali pertama. Jadikan watak dia adalah watak utama dalam filem tu. Cabaran tu besar juga nak jadi watak utama tu. Dia lah director. Lepas tu jadi voice actor. Papa Zola pula jadi watak utama. Tapi tanyalah Cik Nizam. Ni kalau menang voice actor anugerah nanti mungkin menang lah. InsyaAllah.
Harap Papa Zola menang anugerah, insyaAllah, insyaAllah. Okay. Mama Zila, saya kata rasa respect benda tu. Watak Mama Zila masa muda lagi cantik. Lagi power kan. Tapi tak naklah cerita tu. Lagi satu yang paling best adalah yang paling best watak sampingan, iaitu Boboiboy dengan Gopal. Okay, watak Boboiboy dan Gopal ini saya katakan dia tak banyak cakap. Okay, setiap scene yang dia main tu memang tak banyak cakap. Betul lah. Watak masa Papa Zola dulu, masa Boboiboy 2007, skrip Papa tu sebenarnya kalau ikutkan dia paling banyak sekali. Tapi untuk movie Papa Zola, skripnya tak banyak sangat. Sebab kan, skrip Boboiboy memang tak banyak gila. Okay, tak banyak langsung skrip dia tu. Okay, korang kena tengok juga untuk Papa Zola The Movie Games On. Okay, lagi satu, yes, benda yang saya suka ialah message disampaikan tepat. Saya sangat jujur saya katakan message dia tu memang kena hati saya, jiwa saya. Kan. Bila saya tengok cerita Papa Zola The Movie ni, saya teringat ayah saya kan. Ayah saya kat rumah tengah kerja kan. Dia kerja engineer kan. Dia engineer. Dia yang itulah dia sentuh pasal kerjaya seorang ayah bertukus lumur mencari duit untuk anak, iaitu PP. Okay, untuk bawa dia bercuti, nak cukupkan duit untuk sara keluarga dia. So benda tu betul-betul penyampaian tu tepat. Mesej tu, apa saja cerita nak jalan, lagu masuk, mesti nak nangis. Tapi terpaksa simpan tu sampai penghujung, memang betul menangis. Okay. Dan yes, saya cakap, saya betul-betul menangis. Setiap satu scene tu je menangis. Tak ada tisu, terpaksa ambil baju kulit ni kan. Betul nangis. Serius saya cakap, saya jujur, saya menangis gila. Tapi tak adalah nangis tak ada nangis macam tu. Nangis dalam hati. Memang nangis macam ni. Sebab penyampaian mesej tu tepat betul-betul. Uish. Saya tengok watak Pipi dengan Papa Zola memang betul-betul, Papa Pipi dengan Mama Zila memang betul-betul hayati watak gila. Jujur saya kata, menitis air mata tau. Nak start cerita lagu pasang mesti aduh nak sedih pula time ni, nak sedih, janganlah sedih. Tapi bila masuk je ending nak akhir perlawanan tu, betul-betul nak menangis lagi. Memang time tu menangis. Nangis satu lagi menangis sebab akhirnya Monster keluar untuk Papa Zola setelah sekian lama menunggu untuk Monster punya filem. Menangis tau. Jangan main-main tau. Menunggu Monster punya filem. Berapa tahun tunggu Monster keluar filem ni. Lama tau. Tapi dia keluar Monster punya keluar tak cerita Mechabot. Mechabot tu masih diri sendiri. Yes, benda saya suka, okay, not bad, tak ada yang apa-apa. So benda yang saya tak suka dalam Papa Zola The Movie kali ni. Okay, benda yang saya tak suka, jawapan masih saya tengah mencari-cari. Dekat mana sih benda tak suka kali ni? Bila saya check, tak ada satu pun benda yang tak suka saya kata. Wow. Tapi kalau pada orang reviewer, mungkin ada. Tapi bila saya check, mencari-cari memang tak jumpa satu langsung pun. Okay. Tapi kalau ada, cuba korang komen. Yang mana yang dah tengok Papa Zola The Movie, cuba korang komen dekat mana yang rasa benda yang saya tak perasan tadi. Cuba korang komen. Tapi jangan spoiler tau cerita ni. Korang bagi tahu dekat mana, bahagian mana yang korang rasa yang benda-benda penting, yang benda yang tak suka dalam filem Papa Zola The Movie kali ni. Okay. So, itu saja review kali ni untuk Papa Zola Games On. So, yeah. Saya rasa sangat kagum untuk Papa Zola The Movie tu. Papa Zola The Movie. Oh ya. Lagi satu benda saya nak sentuh. Benda yang paling best sekali. Korang kena stay dekat pawagam. Jangan bangun seat. Jangan keluar pawagam ataupun hall. Sebab apa? Korang akan dapat satu lagi post credit scene. Itu Boboiboy The Movie 3. Muka Kirana. Yang daripada komik. Okay. So, dia post credit ada satu tau. Papa Zola tak ada sambungan untuk next project tak ada. Boboiboy punya post credit, Papa Zola hanya satu credit scene sahaja sebab dia nak bagi special untuk korang semua. Dan
muka watak Kirana, saya jujur saya cakap, cantik Mat. Cantik bro. Korang kena tengok Mama Zila pula. Kirana geng. Betul-betul lawa geng. Cantik. Betul-betul cantik bos. Alright. So korang kena tunggu post credit scene. Pergi tengok Power Gang sekarang. Alright. So rasanya itu saja video review kali ini. Oh, rating. So saya nak bagi rating berapa guys? Okay. Rating untuk Papa Zola the Movie saya bagi sebanyak, bagi lebih kan, 10 per 10 bintang, Infinity Star. So kalau korang minat cerita Papa Zola the Movie ni, cuba korang komen di bawah. Siapa yang dah tengok tayangan awal pada 9 Disember, 10 dan 11, 9 dan 10 yang korang dah tengok Papa Zola, cuba korang komen momen paling best yang korang takkan dilupa kali ni. Alright. So itu saja, jumpa lagi dalam Haikal Channel 2. Peace yo, assalamualaikum. Bye semua. Memang cantik tapi kebenaran. Dah beda korang tengok review tadi. Okay. So, ini satu pengumuman sikit kepada subscriber Haikal Channel 2 kali ni di mana memang saya dah start tunggu korang, nak tunggu korang semua kan. Nah, ini satu pengumuman khas kepada subscriber Haikal Channel 2 dan juga grup-grup Seafood Squad, Telegram dan semua sekali. So, ini adalah satu video khas kepada semua subscriber Haikal Channel 2. Okay. Buat junjung kalinya, YouTube Haikal Channel 2 telah buat satu website baru. Iaitu website Haikal Channel 2. Okey, website ni untuk apa sebenarnya? Okey. Website ni adalah kita ada video, kita ada review, kita review animasi Malaysia, kita ada buat review anime, lepas tu kita ada gambar event, dan satu lagi yang paling kita tunggu-tunggu ialah Haikal Channels Award. So, ramai terfikir bila start Haikal Channels Award ni dan poster-poster tu. Alright. Selepas saya dapatkan maklumat daripada filem Papa Zola untuk mendapatkan jumlah nama-nama karakter untuk lengkapkan pelakon-pelakon voice actor ini dan juga karakter tu, supaya kita orang dan saya akan dapat semua dan kita akan beritahu bila startnya. Okay, untuk start pengumuman poster gambar yang terlibat ialah pada 20 hari bulan 12. Saya ulang, 20 hari bulan 12 kita akan umumkan siapa yang akan terlibat dalam Haikal Channels Award. Saya ulang balik 20 hari bulan 12 akan diumumkan siapa yang akan terlibat untuk Haikal Channels Award kali ni. So korang boleh tunggu posting-posting dekat IG saya, itu Sembang Santai News, dan juga website Haikal Channel 2. So Haikal Channel website tu dekat mana korang nak cari? Kalau korang cari dekat Google memang susah nak cari. Saya sediakan link di link di bawah. Lepas tu saya ada sediakan, kalau korang pergi account Haikal Channel 2 kan, dan ada satu link tu kan, korang klik saja, korang akan tengok maklumat-maklumat website baru kita dah dibangunkan. Sebenarnya website ni dah lama saya buat, selama 2 bulan siapkan 2 bulan siapkan website ini, selama nak siapkan termasuk undian, termasuk untuk gambar, desainkan semua. So alhamdulillah berjaya akses korang semua untuk buat untuk korang lawati untuk website Haikal Channel 2 buat pertama kali ni. Alright. So so korang boleh je pergi website Haikal Channel 2 kalau korang ada pendapat nak buat satu review. Kalau sesiapa yang nak review cerita yang korang minat, ataupun tak kisahlah anime ke ataupun animasi Malaysia ke, korang boleh suggest pada saya. Nanti saya akan buat borang Google nanti, insyaAllah nanti saya akan umumkan lagi sekali bila korang nak buat review dekat website Haikal Channel 2. So website Haikal Channel 2 memang sesuai untuk orang-orang nak buat review ataupun memberi pendapat masing-masing. So stay tune lah. So korang boleh pergi ke website Haikal Channel 2. Dekat situ korang boleh mendapatkan maklumat terpinci mengenai tentang Haikal Channel 2, review dan sensasi. Okay, so korang boleh tekan laman web itu. So itu saja, jumpa lagi Haikal Channel 2. Peace yo. Goodbye semua. La la la.